Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana diberikan peluang untuk membentangkan tajuk aspirasi dan hala tuju pendidikan membentuk guru berjiwa pendidik. Dalam dunia pendidikan hari ini, peranan guru telah mengalami perubahan yang sangat ketara. Jika dahulu guru hanya dilihat sebagai penyampai ilmu, kini guru perlu menjadi fasilitator, pembimbing, pemimpin dan juga ejen perubahan dalam masyarakat. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia tahun 2013 hingga 2025, sistem pendidikan negara memberi penekanan kepada pembentukan murid yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan sosial. Namun, persoalan yang perlu kita fikirkan ialah adakah semua guru benar-benar memahami aspirasi ini? Dan jika mereka faham sekalipun, sejauh manakah aspirasi ini diamalkan dalam bilik darjah? Di sinilah pentingnya peranan guru berjiwa pendidik. Guru bukan sekadar mengajar untuk menyampaikan silibus, tetapi guru juga mendidik untuk membentuk manusia. Oleh itu, dalam pembentangan ini, saya akan menghuraikan 3 aspirasi murid. Yang pertama, kemahiran berfikir. Yang kedua, kemahiran kepimpinan. Dan yang ketiga, etika dan kerohanian. Dan saya akan kaitkan bagaimana setiap aspirasi ini membentuk sahsiah serta tanggungjawab guru yang profesional. Aspirasi pertama ialah kemahiran berfikir aras tinggi ataupun khidmat. Kemahiran ini sangatlah penting dalam abad ke-21 kerana murid bukan sahaja perlu tahu fakta tetapi perlu mampu untuk menganalisis, menilai dan mencipta idea yang baharu. Dalam dunia yang sebenar, masalah yang dihadapi tidak mempunyai satu jawapan sahaja. Oleh itu, murid perlu dilatih untuk berfikir secara lebih fleksibel dan kritis. Dalam konteks ini, guru memainkan peranan yang sangat besar. Guru perlu merancang pengajaran yang bukan sekadar berpusatkan guru, tetapi berpusatkan murid juga. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan beberapa kaedah seperti pembelajaran berasaskan masalah, perbincangan kumpulan serta soal jawab terbuka. Sebagai contoh, jika guru hanya bertanya apakah definisi sekian-sekian-sekian, murid hanya akan menghafal definisi tersebut. Tetapi jika guru bertanya mengapa perkara ini berlaku ataupun bagaimana jika situasi tersebut berubah, murid akan mula berfikir dengan lebih mendalam. Di sinilah kompetensi pedagogi guru diuji. Guru perlu kreatif dalam membina soalan dan aktiviti yang mencabar minda murid. Dari sudut sahsiah pula, guru juga perlu mempunyai sikap terbuka terhadap idea murid. Guru tidak boleh terlalu cepat menolak jawapan murid walaupun tidak tepat sepenuhnya. Sebaliknya, guru perlu membimbing murid untuk memperbaiki pemikiran mereka. Namun, secara realitinya, terdapat cabaran dalam pelaksanaan khidmat. Antaranya ialah tekanan untuk menyiapkan silibus dan orientasi peperiksaan. Ramai guru terpaksa mengejar masa sehingga kurang memberi peluang kepada murid untuk berfikir secara lebih mendalam. Ini menunjukkan bahawa kefahaman terhadap aspirasi pendidikan sahaja tidak mencukupi, tetapi perlu disertai dengan perubahan dalam amalan pengajaran. Oleh itu, jika guru hanya fokus kepada hafalan, murid mungkin lulus peperiksaan tetapi tidak bersedia untuk menghadapi dunia sebenar. Kesimpulannya, kefahaman terhadap aspirasi kemahiran berfikir ini membentuk guru yang lebih kreatif, reflektif dan bertanggungjawab dalam melahirkan murid yang berfikiran kritis. Seterusnya ialah kemahiran kepimpinan. Aspirasi ini menekankan bahawa setiap murid mempunyai potensi
untuk menjadi pemimpin, bukan hanya dalam organisasi besar tetapi juga dalam kehidupan seharian. Sebagai guru, kita perlu sedar bahawa bilik darjah ialah tempat pertama murid belajar tentang kepimpinan. Cara guru mengurus kelas, memberi arahan dan berinteraksi dengan murid akan mempengaruhi cara murid melihat konsep kepimpinan. Sebagai contoh, guru boleh memberikan peluang kepada murid untuk menjadi ketua kumpulan, mengetuai satu-satu perbincangan ataupun membuat keputusan dalam sesebuah aktiviti. Melalui aktiviti seperti inilah, murid belajar untuk bertanggungjawab, berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain. Dari sudut sahsiah guru pula, guru perlulah menunjukkan contoh kepimpinan yang baik seperti bersikap adil, menghormati pendapat murid dan mengawal emosi dengan baik. Ini kerana murid belajar bukan sahaja melalui pengajaran, tetapi juga mereka belajar melalui pemerhatian mereka. Namun begitu, cabaran utama ialah tidak semua guru diberi ruang atau masa untuk fokus kepada pembangunan kepimpinan murid. Beban tugas yang tinggi kadang-kala menyebabkan guru lebih menumpukan kepada akademik semata-mata. Jadi, jika guru tidak memberi peluang kepada murid untuk memimpin, bagaimana lagi murid akan belajar untuk menjadi seorang pemimpin? Oleh itu, aspirasi ini membentuk guru yang bukan sahaja mengajar tetapi membimbing dan juga memperkasa potensi murid secara menyeluruh. Aspirasi yang ketiga ialah etika dan kerohanian. Dalam dunia yang semakin mencabar, aspek dan nilai moral menjadi sangat penting. Murid bukan sahaja perlu cemerlang dalam akademik, tetapi juga perlu mempunyai akhlak yang baik. Di sinilah peranan guru sebagai pembimbing moral menjadi sangat-sangat penting. Guru perlu mengintegrasikan nilai dalam setiap pembelajaran. Sebagai contoh, dalam pengajaran biasa, guru boleh selitkan beberapa nilai-nilai murni seperti kejujuran, kerjasama dan saling hormat menghormati. Namun, yang lebih penting ialah guru itu sendiri perlu menjadi contoh teladan yang baik. Jika guru menekankan nilai disiplin tetapi sendiri tidak menepati masa, mesej tersebut tidak akan sampai kepada murid-murid. Selain itu, kita tidak boleh menafikan bahawa pengaruh media sosial dan budaya luar yang merentas sepadan kini menjadi cabaran paling sengit dalam pembentukan sahsiah murid. Ledakan maklumat di hujung jari mendedahkan generasi muda kita kepada pelbagai ideologi, gaya hidup dan sistem nilai yang kadang-kala bercanggah dengan norma masyarakat serta pegangan agama kita. Tanpa bimbingan yang betul, murid mudah terkeliru dan terikut-ikut dengan trend yang mungkin nampak menarik di skrin namun lompong dari segi pengisian moral. Oleh itu, tanggungjawab guru masa kini telah berkembang melangkaui sekadar penyampai silibus di dalam kelas. Guru perlu bertindak sebagai benteng intelektual yang membantu murid menilai setiap maklumat secara kritis. Kita perlu mengajar mereka cara membezakan antara kaca dan permata, antara fakta dan persepsi. Dengan membina jati diri yang kukuh, kita sebenarnya sedang menyediakan perisai agar murid-murid kita mampu berdiri teguh dengan prinsip mereka walaupun ditiup angin globalisasi yang kencang. Satu perkara yang perlu kita renungkan bersama, pendidikan tanpa nilai hanya akan melahirkan individu yang bijak dari segi intelek tetapi lompong dari segi etika.
kita tidak mahu melahirkan pakar yang menggunakan kepandaian mereka untuk memanipulasi atau pemimpin yang hebat bicaranya tetapi rendah integritinya. Ilmu tanpa adab adalah sia-sia dan kepintaran tanpa kompas moral adalah berbahaya bagi kesejahteraan negara. Kesimpulannya, aspirasi pendidikan ini bertujuan untuk melahirkan guru yang bukan sahaja pakar dalam bidangnya tetapi juga seorang insan berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Guru harus menjadi suri teladan yang hidup, yang setiap tutur katanya cermat dan setiap tindakannya mencerminkan nilai yang ingin diterapkan kepada murid. Apabila guru menjadi cermin kebaikan, maka murid akan membesar dengan melihat kebenaran dalam setiap pelajaran yang disampaikan. Sebagai rumusan, aspirasi pendidikan yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM tidak seharusnya dilihat sebagai satu set sasaran untuk murid semata-mata. Hakikatnya, ia adalah satu transformasi dui hala. Aspirasi ini bertujuan untuk membentuk semula identiti dan jati diri guru itu sendiri. Apabila kita bercakap tentang kemahiran berfikir aras tinggi, hebat, ia menuntut guru menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam pedagogi. Apabila kita menyentuh tentang kemahiran memimpin pula, ia sebenarnya sedang membina kewibawaan guru sebagai nahkoda di dalam bilik darjah. Malah, penekanan terhadap etika dan kerohanian adalah tunjang yang menjadikan seseorang guru itu lebih berintegriti dan teguh prinsipnya dalam mendepani cabaran dunia pendidikan yang semakin rencam. Namun, secara kritikalnya, kejayaan transformasi ini tidak bergantung kepada kemegahan dokumen dasar, tetapi kepada sejauh mana setiap baik kata dalam aspirasi tersebut diterjemahkan ke dalam amalan harian. Terdapat jurang yang besar antara mengetahui dan menghayati. Jika seorang guru hanya memahami aspirasi ini sebagai keperluan birokrasi di atas kertas, maka perubahan yang diharapkan hanyalah bersifat kosmetik semata-mata. Sebaliknya, apabila nilai-nilai ini mengalir dalam setiap interaksi pengajaran dan pembelajaran PDP, pendidikan akan mula memberikan impak yang nyata terhadap kehidupan murid, bukan sekadar kepada slip keputusan peperiksaan, tetapi pada pembentukan karakter mereka. Oleh itu, sebagai bakal guru yang bakal memikul amanah besar ini, kita tidak boleh sekadar berpuas hati dengan apa yang ada. Kita perlu mempunyai minda pertumbuhan, growth mindset, untuk sentiasa meningkatkan kompetensi diri, sama ada dari sudut penguasaan teknologi maupun kehalusan sahsiah. Kita harus memahami bahawa tanggungjawab sebagai pendidik bukan sekadar satu kerjaya untuk mencari rezeki, tetapi satu misi untuk membina tamadun manusia. Setiap tindakan kita adalah cerminan kepada nilai yang kita perjuangkan. Akhir kata, martabat profesion keguruan tidak akan diangkat oleh pihak lain, melainkan
guru itu sendiri. Kita hanya akan dipandang mulia dan dihormati apabila kita berusaha menjadi individu yang berkualiti secara holistik, iaitu seimbang dari segi kedalaman ilmu, ketakasan kemahiran dan ketinggian akhlak. Apabila guru menjadi obor yang menyinari, maka seluruh sistem pendidikan akan turut bercahaya, sekaligus melahirkan generasi masa depan yang mampu untuk bersaing di persada global tanpa hilang punca jati dirinya. Saya, Muhammad Afiq Afsari Rizal. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.